Untuk video kali ni, saya nak tunjukkan akak abang, ada yang komplain dekat kita, saya dah beli kemah untuk saiz XL untuk 8 ke 12 orang daripada tanki, tapi saya ada dapat satu ekstra kain. Kain ni untuk apa? Adakah untuk pakai buat samping? Adakah untuk buat terbang sebagai Superman? No, God, please, no, no! Untuk kain ni akak abang perlu pasang sebagai penghadang atau pemidang tengah untuk kita jadikan sebagai partition untuk bilik pertama dan juga bilik kedua untuk kemah saiz 8 ke 12 orang. Kalau ada yang nak tahu nak pasang macam mana, jom saya tunjukkan kepada akak abang. Untuk cara pemasangan sangat-sangat mudah. Masukkan saja pada bulatan keempat-empat bahagian ini, sama macam dalam video. Dan untuk pin yang terakhir, akak abang masukkan saja pada bahagian sini. Jom kita tunjukkan selepas pemasangan untuk pemidang tengah. Ni ukuran ni adalah 300 x 415 dan tinggi untuk kemah saiz XL adalah 190. Jadi saya harap video ni dapat membantu akak abang. Untuk siapa yang tertanya apakah fungsi kain lebihan tersebut, kita jumpa lagi untuk the next video. Bye.